Assalamualaikum, kembali ke Kuantan Little Channel guys. So sekarang ni abang baru sampai dekat tempat yang mana abang nak bawa abangnya benda daripada Lombok 250 untuk proses coating. So sekarang ni abang baru sampai, tapi sebelum abang nak teruskan video ni guys, apa kata kita bagi laluan dulu untuk bumper ini. Hai korang, bersama Abang GQLC. Seperti biasa di channel abang ni banyak mempaparkan tentang pemotoran, review part, accessory vlog, dan abang juga ada share beberapa tips untuk tebus pemula guys. So seperti abang cakap tadi, kalau korang tengok kat belakang sekarang ni, motosikal abang dah sampai kat tempat yang mana abang nak buat coating dan PPF dekat motosikal abang. Tapi PPF tu mungkin di beberapa part sahaja dekat motor ni. Tapi yang main concern abang sekarang ni, abang nak buat color correction untuk motor abang dan juga coating. Yang mana dia akan bagi nampak lebih elok guys. Jadi proses dia maybe dalam 2 atau 3 jam. Abang akan ambil sedikit footage di setiap proses tu. Apa pun harap korang enjoy dengan video kali ni. Sit down, relax and enjoy guys. Maybe I'm an must be something heaven sends. Payback for the love I spent. Oh my, this time I'ma keep it gone. Stay fucked up, feel so good. High on my, the sky underneath my feet. It never looked so good. Oh my, that's right. I'ma keep it up, stay fucked up, that's my mood. Oh my euphoria. Pretty close to heaven now. Moments of euphoria. I am never coming down. Oh my, this time I'ma keep it gone. Stay fucked up, feel so good. High on my, the sky underneath my feet. It never looked so good. Oh my, that's right. I'ma keep it up, stay fucked up, that's my mood. Oh my euphoria. Okay, proses basuh baru siap guys. So abang nak unboxing beberapa benda lah yang abang lepas pandang. So yang ni tak buang lagi guys. Okay, kita buang. Okay, ada semua tak buang lagi. Aduh, boleh pula naik macam tu kan. Okay, ni satu lagi lampu dia. Nice. Terus sekarang dia orang lap dulu. Lepas dah sembuh angin, dia orang lap. Lepas lap, dia orang kena tunggu kering sekejap. Lepas tu maybe proses terusnya adalah dia orang kena polish and wax sebelum dia orang buat coating. So lepas dah siap semua, baru abang akan PPF lah. Okey, korang mesti perasan abang buat coating ni dekat mana guys. Sebenarnya abang buat coating ni dekat tempat yang mana abang buat coating abang punya Jetour dashing
dekat sini dengan PPF dan juga tinted. So abang pilih juga kedai ni sebab servis dia dengan kualiti produk yang dia pakai tu sampailah abang punya expectation nak result yang macam mana kan. So abang ada kat acid coating depan Balai Polis Bagan guys. Nampak tu Balai Polis Bagan kan. So dekat Batu saja, kat Pulau Pinang. So harga dia pun memang agak-agak berbaloi lah, untuk bagi nampak ataupun kita grooming motor kita bagi nampak lebih elok lah guys. Nanti proses dia abang akan ambil sikit-sikit, nanti macam tadi dah basuh kan, kejap lagi akan ada proses polish, wax and coating. Lepas tu baru abang akan letak PPF sikit kat motor ni guys. Okay. So guys, Tonex punya coating. So first kali dia akan pakai prepare, maksud dia akan guna yang first ni untuk bagi lekat coating. Lepas tu dia akan masukkan base coating nombor 2 dan last kali gloss coating. So bila 3 benda ni masuk, baru dia punya result akan lebih mantap. Guys, untuk bodi motosikal dia pakai plastik coating ni. Dekat bahagian-bahagian ni lah, semua bahagian plastik akan pakai yang ni lah, plastik coating. So dia nampak improve lah. Chain guard. Okay, nice guys. Kacau dia buat kacau. Kacau. So guys, tadi dia bagi tahu yang ni dia macam alkohol lah, cuci dulu semua kesan-kesan wax tu kan. Lepas tu baru pakai base coat ni tadi. Pakai base coat. Lepas sejam nak bagi dia kering betul-betul kat body, baru boleh pakai gloss coat. Okay, pakai gloss coat ni dia akan tahan 1 hingga 3 tahun bergantung kepada cara kita lah. Tinggal bawah matahari ke, selalu kena hujan dan sebagainya kan. So kalau kita boleh jaga motor ni daripada selalu berjemur ataupun kena hujan, maybe boleh tahan sampai 5 tahun guys. So untuk brand Sonic ni guys memang mahal guys. You guys tahu tak? 3 ni RM700. Kecil-kecil ya. Tengok berapa ml ya. RM700 guys. 40 ml. Korang boleh tengok dekat Shopee. Ada juga kat Shopee guys. Ini brand Sonic. Tapi nampak belum masuk yang clear coat pun dah memang mantap guys. Mantap habis.
So guys, finally motosikal Benda dan Pelembok 250 abang dah siap buat detailing. Yang mana basuh tadi full detailing. Lepas tu kita orang polish, wax dan juga buat ceramic coating untuk motosikal ni. Selain pada ceramic coating juga, abang ada masukkan PPF dekat dua tempat, iaitu kat meter satu guys dan di bahagian lampu depan. So bahagian lain abang rasa unnecessary ataupun tak perlulah untuk masukkan di tempat lain sebab motor ni macam well protected daripada stone chip. Pasal tak ada fairing, tak ada apa kat bahagian depan. Cuma lampu depan ni abang rasa macam kena protect lah sebab lampu depan ni tempat yang senang ataupun terdedah kepada stone chip guys. Bagi abang selain daripada tu, motosikal dah memang dah protected lah dengan ceramic coating guys. So boleh tengok bahagian enjin, everything, bahagian enjin, bahagian exhaust, semua telah coating guys, sampai rim belakang, rim depan, monoshock, seat dan sebagainya, semua coating guys. Memang nampak super nice. Okay, sini nampak cermin guys. Nice lah. So nampak tu semua memang nampak nice. Macam biasa guys, puas hati tengok semua. Siap Benda dan Pelembok untuk kali ni punya konten guys. Harap korang terhibur dengan short konten abang, yang mana abang datang untuk buat detailing motosikal ni. Tempat yang sama abang buat detailing abang punya J2 Dashing dan BMW S1000 WR. So harap korang enjoy dengan konten kali ni. Bagi korang yang baru singgah kat channel abang nak ajak korang untuk follow abang dulu di semua platform sosial media, di Facebook, Instagram, Twitter dan juga TikTok. Dan bagi korang yang baru jumpa channel ni, abang nak ajak korang subscribe dan jangan lupa tekan butang loceng untuk dapatkan notification setiap kali ada video-video terbaru guys. Sampai jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.